Nato, no action, talk only. Jangan guna terms ni dalam kehidupan kita, okay? No action, talk only. Talk, talk, talk and talk. No action. Maksud dia apa? And no. A, action. T, talk. Only. O. No action, talk only. Bila dalam meeting tu bukan main. Bos, saya rasa kita kena buat prosedur ni. Saya rasa kita kena cek macam ni tu, bos. Kalau tak ni. Bos ni. Bagi banyak idea. Tapi bila orang cakap, you tak buat lagi ke yang you bagi idea tu? Yang tu kot Encik Rahma, saya dah bagi tahu Encik Rahma dah macam tu, macam nak tolak lah. Masa meeting bukan main lagi, dia punya tangan tu ni atas turun bawah. Tapi bila tanya apa cerita, saya bagi idea je. You bagi idea je. Lepas tu you bagi idea, you tak fikir pula sama ada kita ada cukup manpower ke nak buat, kita ada masa ke nak buat, kita nak kena bayar extra additional cost ke nak buat benda tu kat staff kalau benda tu perlukan OT. You tak ada pula nak fikir semua benda tu. You tahu nak bagi idea. Tapi you tak fikir benda tu kita boleh implement ke tak. Tu jangan asyik nak bercakap je. Bila suruh buat, macam tu pula. Kita kalau kita nak bagi apa-apa idea, kita kena fikir. Kita kena fikir kita punya staff tu boleh buat ke tak. And then kita punya staff tu ada tak benda yang tiap-tiap hari ke tiap-tiap minggu yang dia perlu kejar selain pada kita nak apply prosedur baru ni. Semua benda kita perlu titik beratkan. Idea tu bukannya simply idea saja. Kita perlu tengok juga skop tu kita boleh ikut ke tak. Kita punya company ni ada cukup supply ke tak. Cukup tak dia punya tenaga tu, costing tu, masa nak buat benda tu. Semua benda tu perlu dititik beratkan. Bukan hanya nak bagi tahu idea. Saya idea ni. Bukan main lagi. Tapi bila suruh buat, banyak pula masalah yang timbul. Jangan simply nak bagi idea je. Idea tu bukannya senang saja kau nak keluarkan sebab benda tu akan melibatkan keseluruhan satu syarikat. Betul tak? Apa-apa prosedur yang kita cuba nak usulkan, dia akan apply tu daripada syarikat tu. Dia akan apply kepada syarikat tu dan secara tidak langsung prosedur syarikat ke tak kira lah dia punya aliran tu akan berubah. Betul tak? Jadi kita kena fikirlah. You nak bagi idea tu kita mampu ke tak? Kita boleh buat ke tak? Kita boleh implement ke tak? Jangan simply nak bagi tak. Saya rasa bahagian production kena buat macam ni. Saya rasa bahagian marketing kena buat macam ni. Bukan main lagi. And then bila suruh jadi in charge, tak boleh nak buat pula. Dia mulalah tepis kat sana kat sini. So apa-apa usul yang kita nak bagi tu pastikan boleh buat ke tak. Kita tengok study dulu. Jangan simply nak usulkan saja.